lagi. Grant approval HRD Corp. Kenapa ni menyusahkan rakyat? Mesti ada sebab. Tengok video ni nanti. Assalamualaikum semua. Kini HRD Corp menetapkan program latihan hanya boleh dijalankan 14 hari. Susah betul ni. Betul ke ni? Peraturan ini dibuat hasil perbincangan bersama stakeholders. Tempoh ni sebetulnya dipendekkan daripada 21 hari kepada 14 hari. So dulu tu 21 hari tau. Syukur, Alhamdulillah. Jadi, majikan dan penyedia latihan perlu rancang awal. Tak bolehlah lagi buat latihan secara tergesa-gesa. Ini kan latihan. You require proper planning. Bagi program latihan in-house, latihan hanya boleh dilaksanakan selepas 14 hari daripada tarikh permohonan grant. Sebagai contoh, sekiranya permohonan dikemukakan pada 1 Jun 2026, latihan boleh dimulakan pada 15 Jun 2026 dan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 90 hari daripada tarikh kelulusan grant. Tiada lagi latihan sekadar untuk habiskan levy. Setiap latihan perlu berkualiti dan memberi manfaat kepada pekerja. Ini bagi memastikan latihan yang dijalankan memenuhi standard yang ditetapkan. Kini, pegawai HRD Corp turut menjalankan spot check ni. Jaga-jaga adik. Dan mengambil bukti bagi memastikan latihan dilaksanakan seperti dirancang. Perkara sama turut dilakukan untuk latihan secara online. Ini menunjukkan HRD Corp serius dalam menjaga kualiti latihan. Jadi, jika semua pihak ikut prosedur, tiada sebab untuk risau. Semua ni demi pembangunan tenaga kerja negara.